Ini adalah surau Hotel Durat Mina. Jadi sepanjang awal Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 15 Zulhijjah, jemaah haji Syarikat Pelancongan Yaskin akan berada di sini. Dan di surau ini kita akan laksanakan pengajian berjadual mengikut jadual yang telah disusun, terdiri daripada ulang kaji ibadat haji, juga bacaan-bacaan amalan-amalan harian yang telah kita susun dalam sebuah buku khusus untuk semua jemaah haji Yaskin yang diberi nama Zadul Hajj. Semua jemaah dibekalkan dengan kitab berkaitan dengan bekalan-bekalan yang perlu dibawa oleh jemaah haji ketika mana melaksanakan ibadah. Dan bekalan-bekalan itu bukanlah dari sudut makanan, minuman, tetapi amal dan juga zikir serta bacaan yang perlu dilazimi sepanjang ketika berada di dua tanah haram. Jadi inilah suasana ataupun tempat yang akan kita laksanakan pengajian selesa. Ini adalah bilik penginapan Hotel Durat Mina untuk jemaah-jemaah haji. Nanti ketika melaksanakan ibadah haji, kita akan tinggal di hotel ini. Hotel yang baru dibaik pulih, lampunya cerah. Kalau dulu lampunya gelap sikit, sekarang lampunya cerah, tilamnya baru, cadarnya baru. Memang selesa untuk kita berada di sini sebelum kita bergerak ke Masyair untuk menunaikan ibadat haji berwukuf di Arafah, ke Muzdalifah, dan kemudian kita ke Mina. Dan kita akan berulang alik daripada hotel ini terus untuk mabit di Mina sepanjang hari tasyrik, insya-Allah. Seperti mana yang kita maklumi, pakej yang disediakan oleh Syarikat Pelancongan Yaskin adalah kita akan berulang alik daripada kawasan yang disebut sebagai Shisha ketika mana berada ataupun ketika mana di hari-hari tasyrik. Bermakna pada hari-hari tasyrik kita akan berulang alik daripada hotel kita di Shisha ke Mina untuk bermalam. Hal ini bagi mengelakkan kesesakan berada di kemah, berebut-rebut ataupun ketidakselesaan tandas di Mina seperti mana yang kita sedia maklum. Dan kita dapat menjaga keselesaan jemaah sepanjang tempoh pelaksanaan ibadah haji. Bahkan yang penting adalah supaya kita dapat menjaga diri kita daripada berbicara perkara yang tidak baik hanya kerana perkara-perkara teknikal yang kita rasakan kecil. Ketahuilah, perkara yang kita rasakan kecil sebenarnya boleh memberi kesan kepada ibadah haji yang dilakukan. Oleh itu, bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku, kita tinggal di hotel yang dekat dengan tempat melontar jamrah. Dan hari ini saya nak bawa haji dan hajah untuk kita lihat kenapa kita pilih hotel ini, kerana kedudukannya yang strategik. Jom bersama saya. Jadi kita lihat di sana adalah kompleks melontar jamrah. Maksudnya daripada hotel kita sudah nampak Jamratul Aqabah. Perjalanannya sekitar 900 meter dan yang lebih istimewa membezakan kedudukan hotel kita dengan hotel di kawasan Aziziyah adalah laluannya rata. Kalau di Aziziyah laluannya berbukit, ada kalanya memberi kesukaran terutama pada jemaah-jemaah yang agak berusia. Namun Hotel Durat Mina punya kelebihan yang tersendiri. Itulah dia, yang pertama dari sudut jaraknya yang tidak terlampau jauh, hanya sekitar 800 meter ke 900 meter. Juga yang penting perjalanannya rata yang memberi kemudahan hatta kepada yang memakai kerusi roda. InsyaAllah
kiranya haji dan hajah bersama dengan kami. Kita akan bersama-sama mengisi masa-masa sebelum menunaikan ibadah haji dengan persiapan-persiapan yang sepatutnya dilakukan, dan kita tidak akan biarkan masa kita berlalu tanpa pengisian supaya kita benar-benar bersedia menjadi tetamu Allah dan benar-benar berusaha menjadi hamba Allah yang ingin mencari redha dan rahmat. Oleh itu, jom sama-sama bersama dengan kami kita menunaikan haji dan tinggal di kawasan Shisha sepanjang tempoh pelaksanaan ibadah haji bersama dengan syarikat pelancongan Yaskin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.